Wong kasih laku ngerti pada kita dulu salah tu. Ada. Kalau ada yang nanya apa ni kalau waktu tambah tu ya tambah tu kita ni sambung mana WhatsApp. Nampak nak erti gitu jawab. Tak erti mana. Terhenggap buat. Cuma mungkin bawa kecil nyapu. Pasti tu nyapu. Terhenggap buat. Anaknya nanti kalau kita ni dah ketemu apa jadi mabuk. Jadi aku hanya sekadar tahu apa satu kita buat. Semua mabuk dah. Terhenggap buat. Mana orang ada solusi dia. Dia pun belajar dia hari. Ada supaya ini mabuk. Bau dan terhenggap buat. Ada orang ni paling Romi lah mencabar sebab apa? Sebab tanda-tanda wujud Laisa birra. Boleh kita wujud gini wal maghrib. Boleh ada bahasa agak warik. Bahasa warik Islam. Dah banyak orang ambil akan rasa kata fil ard leher atlom. Ya ada lagi tu dah samawati wal ard wa ma bainahuma qalilan. Tadi betul ard dia kata boleh dan tanah negeri lain surah lain dia ambil buat dia ada konsep dari ada orang patut macam mana ada ayat apa ni bukan Laisa birra ayat apa ni disebut ayat utek kan ada tanda kerabu pun tengoklah tadi tu oh ni orang tanda. Dia kalau tanda tilawah, boleh jadi pilihan. Dia kena tengok serta di pandai pada kira-kira pakai hati. Dia tak reti dah, dia kita tanya orang itu pun dia tak reti. Patut dia kita tanya orang yang tahu. Pas aduk ala zikir. Tahu mana dia tahu? So dia error. Ada apabila ada walakin gini, dia kena berhenti sini. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن عبود السن bukan والمغرب. Kalau kita baca lagi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Agak kena ulama nak siapa gaduh ya? Mudah. Salah. Bapa kita tak boleh unduan Nabi sebab cerita lain dah ni. Pasal ni man amana billah beriman. Makna beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada mereka, beriman kepada kitab, beriman kepada Nabi. Sesat. Rupanya orang luar ni buat atak pada jumlah. Jumlah dia bukan wan Nabi itu sekali dengan wa atal mada. Wa atal ma ni kuasanya atas ni gedung amanah. Yang gimana bukan Allah ni atas pada Nabi. Wan Nabi batu wa atal Allah tu atas pada Nabi. Dah. Kau ni apa yang pasal? Ada yang paling gabar ni atas dia ada maktu. Bukan wan Nabi itu maktu. Dan atas dia wa atal bukan. Dia pun nombor kuat kau. Jadi kalau kita berhenti dengan Nabi, mereka wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Ni kalau lagi baru tu, wal yatama wal masakin. Gapo masalah sini? Kita tak tahu mana partition. Ambil sah kita. Kalau orang kena ngaji 30 juz kena ada kedua. Asyik dua nak ada. Kita baca ni, berhenti, benda. Siapa nak benda? Ada orang ni kalau berhenti wal malaikat, ada kena ulama. Wal malaikat wal kitab wal nabi selesai. Wa atal mal lain pula. Wa atal mal ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sabil. Ada apa? Ada. Wasailina wa fi riqab. Betul. Golongan budak ni buat apa masalah? Wa
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Dah sambung. Kalau tadi tu partition tu, my break under pen sambung tak tahu gapo. Tak tahu gapo tu lah dipanggil, tak reti makna. Kau dah baca ada. Dia panggil tidak meningkat pas tahun lagi. Tak ada perubahan. Gapo makna dia sana. Kalau nak berganja, kita yang bertolak, batu kita tak dapat. Manfaat daripada Quran sebenar-benar. Kau dah baca saja bunyi. Kita berhenti tak kena mula tak kena. Kalau mula kau yang kata nafas terdek. Bukan masalah nafas saja dan saat ini partition. Tahu partition? Partition ni karakter lah. Oh ada dinding partition. Orang yang tengok ada partition dinding. Itu dah dipanggil partition. Adakah sebab ada partition jadi sempit nanti? Keseluruhan bukan bila ni paitat-paitat benda. Sama lah kita orang partition mana? Oh sepak. Adakah jadi keseluruhan jadi sempit? Sebab tu ya. Cuma ada dinding. Gitu kan. Ada ayat orang ni tak ada tanah. Orang ada tanah ni tidak ada. Pandai kalau 5 baris ni. Pandai dah 5 baris ni tak ada. Ayat 282 tu dia 15 baris tu. 10 lah kita ambil. Kita tengok ni. Surah Al-Baqarah ayat 282. Jauh hutan. Dia hutan tadi. Kalau dia makan pia hutan nak ayat juga. Dia bukan lebih pia. Jauh hutan. Duduk di kesedaran. Nak sedar dah dia orang. Dia kita kita. Marah tak payah hutan. Hanya ayat ni pandai. Dia mula bagi satu muka juga. Ada tanda dah. Faktor buah ada tanda. Kalau tak ada tanda. Saya payah kita santai kalau dah ada banyak lagi. Ayat-ayat ya tidak ada tanda. Perlu kepada kemahiran, datang main. Perlu kepada belajar. Ada orang bila salat. Wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata. Kita tahu. Sebab cara bila. Orang nak semaya, nak buat zakat. Ada. Nak tunai jadi. Akhirnya tu selesai pun. Ni ada orang kata pegawai. Kita yang buat. Jadi orang dia kat luar, dia kat luar boleh. Kalau gerak tak watang mai je. Tapi tak ada ambil hayat. Gerak tak apa-apa. Moga baca kisah. Ada orang tinggal tu kan. Apabila dia sapa, dia muka surat 40 je. Orang ni panjang. Main. Dia tak boleh baca panjang. Dia gerak luar ya. Gerak punya kena wijen sapa stesen je lah. Tempat yang sesuai. Gua kata ayyumilahu wa falyumlil waliyu bil adil. Dia boleh kira. Wastashhidu ni kena datangkan 2 orang saksi. Kita buat bikin ni kena ada saksi, bukan main Allah dia ambil kita Allah. Lepas tu berbalik kemudian kita lain. Ada dia kata kita sikit. Bukan boleh itu. Bukan 3,000. Tuan. Kalau betul dek dan ada saksi kita boleh tipu, boleh tipu. Siapa kuasa ya boleh memberi faham makna. Bukan kata main kita tak 2 juta. Lek 15 hari ni berapa? 17 ni. 17 hari ni. Tak boleh. Bila tak berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ni. 7. Masih lah 7 ni. Memang tardawna min syuhada. Gerak situ. Moga 7 hari setengah. Moga sungat 15 hari. Akhir itu salah. Salah lah. Ada kena berhenti yang sesuai. Orang boleh orang. Boleh pegang ke je lah. Satu ayat. Hari ni ada raga ke kerak kali bilang tu. Ada bilang sejadah. Mari kan. Perbuatan tu
menyalahi perbuatan Nabi tu. Dia orang kata kita Nabi tu. Mungkin orang tak ada orang. Banyak dosa, tapi tak dapat pahala semua Nabi buat. Mudah kita gini lah, dia panggil modif. Kita buat lah. Modif lagi lah. Macam ini orang buat tajak, ikan tajak. Kita buat pasen. Semua minimal tambah. Ada orang lagi di sini kita toleh. Tak dapat pahala semua Nabi buat. Malah kita buat kelasam atau macam lain. Dia kena dua surah ni. Surah Sajdah dengan Insan. Dua. Palamat lambat. Macam kita baca lah dulu. Jadi apabila gerak-gerak kita dua pakai lingkungan. Pakai lingkungan mudah-mudah lingkungan ni. Tak pakai mudah-mudah lingkungan. Supaya kita baca gini. Kita nak baca surat besar. Kita baca lah. Ini kelebihan yang besar ni. Akhir surah ni. Amanah Rasul. Kita baca. Amanah Rasul. Habis juga. Sunnah alil qawmil kafir. Dua ayat. Rekaan pertama. Rekaan kedua. Wadduha. Ada lagi. Gamah. Ada perbuatan gini tu mungkin amalan Nabi. Semaya dia tak ada rekor-rekor. Baik dia baca surah kecil belakang tu. Kalau dia baca surah besar, semua makan boleh. Jangan capur kosek-kosek. Ambil datang ni Nabi mana? Mana kepala dia? Lillah. Lillah. Bukan dia buat ikut. Buat ikut tu ni gambar. Cakap hotel tu. Ada orang yang buka sekat kat luar. Itu orang main. Perbuatan lagi ni tak tahu apa. Buat ikut tu ni cakap hotel. Apabila kamu ni berada dalam musafir. Tak ada orang jenuh di hotel. Cakap hotel lagi now. Orang ni bukan cakap hotel ni ayat. Lillah. Orang ni kepala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ. Baca dua ayat sampai kat ilai masjid Arab. Rekaan dua selalu jadi pun. Lagi ni dah apa kau buat? Ada yang kau benar, dia tak pernah sambung mai kamu tengok. Mana video orang campur kosir sekolah ni. Surah besar ni campur kacuk nak surah kecil lagi. Mana ada? Kalau jumpa ayat mana? Tak ada. Orang timur ni mana orang ni? Di Mesir ada. Tapi bukan orang alim orang ada. Bukan. Jadi mana ni kita lagi. Ini lah. Harga kepala kita. Boleh macam kita tak ada. Perbuatan tadi salah walaupun semaya dia salah. Contoh gini ya. Bakar ni lembu pula. Lembu. Jawab lembu. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma lahuha. Dia ada mahi, ada malamuha. Ada qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Ambil awal 3 ayat. Rakam. Lepas tu perkataan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Ya, siapa gajah? Lembu tak tahu mana orang sana. Kau nak ambil semata-mata lembu baca, lembunya itu terpakar gitu. Tersebar perbuatan ni. Dia pakai tengok belakang. Jadi dia tengok orang malak. Kau sudah bersuara dengan surat besar. Kalau dia main posisi kondek, baik surah ya, lengkap sempurna. Dan benda ni ada hadis ni, bukan main-main. Kata ulama susun lagi tak rekod. Rekod dia ni. Dah berdasar kepada hadis. Kalau kita tengok dari Sunnah Abu Daud tu ada dia tulis. Baca dalam semaya. Kalau dia baca sabih dengan hal atas, baca kan Nabi. Kacuk dua surah, dua lapor. Hal atas tu panjang, hal atas kat hadis surah sikit panjang. Sambil semua dekat pendek. Dia waktu baca Nabi. Ini kita bicara waktu ada orang ketiga.
Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltah. Rasanya kata Nabi Iman Paigambar zaman itu pecah jenuh, dia bagian pecah jenuh, dia kata Pak, ekor sudah dekat kalau yang itu saja dengan ini Pak, gak ini dah kama hamaltah. Siapa dia baca gitu? Ekor sudah dekat orang ini aneh golah, tapi tak tadi. Kalau ada tadi kita ucap pun waktu tidak. Tak ekor dekat. Mana sampai dia itu tempat jenuh. Orang ekor sudah pandai itu jadi. Ada je tengok pakai sebab ekor dia panjang tu tak juga. Pandai lah yang tak ni ekor dekat tak betul dia jenuh. Ada tinggi mereka mati juga kita mari kita bilang. Dengan murid dia seperti jenuh kata tak ekor dekat. Ini betul. Ada satu kali tu ada di muka kita ya usia dia ambil apa mengaji. Bila tu besok dia ni tu mengaji sebelum beg. Dia pun ngaji dia waktu kan. Ada Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltah. Lepas tu dia ambil 'ala alladziina min qablina salah itu. Mungkin salah dah tahu. Ambil Allah tu salah boleh. Aku masuk ambil. Buang pas dia kata tak orang ajar dia tak apa buktikan apa tadi. Pada ambil ke Allah tu tak apa tak dia ajar tak lemo gitu ya. Masuknya duduk di majlis sikit-sikit nanti dia dengar jaga dosa nyanyi orang. Oh, jangan ajar aku. Sampai balik hamba itu malu oleh berkira yang apa kita bukti kau kita punya malah kita nak beraki dari kata gini apa mu tolak bini mu tu jatuh tak ni betul le cerah aku bini dia kan minyak tu semua gede kena tak ada tak perlu minyak sore orang yang kena minyak sore lah ni bukan dia ditanya arah tak tahu situasi siapa waktu lagi ni. Dia buat tu biar prinsip ni kata kayak boleh. Ya, kita kena tanya dia jujur. Dari ini baca kali ni. Ini bangga. Baca bukti kosek. Betul salah. Sebab dia boleh kosok mana. Bukan mudah lah mana. Bukti mati kita dulu. Dari bakar sikit. Nama kanan KR nak ngaji. Ada di Kaipot, ada satu masjid. Semua orang kecil ngaji boleh. Mutanya dia tahu ngaji di masyarakat. Dia mungkin ada cara. Cek sekolah mana? Cek. Dia kata dia minta tahu kan ngaji juga di masyarakat. Di Waimu betul. Masa tu ngaji boleh. Kamu tengok ada masyarakat boleh. Tapi orang ngaji dia boleh. Ngaji. Sampai mati kita mengaji. Barulah kita boleh ngerti apa kita baca tu. Dan kita berhenti betul. Cuma ada saya berhenti apa kita ulur. Ada pengobalo lagi kita. Dapat Quran wakil tidak. Ada pasal rednya warna-warni. Kau. Kau. Kita tengok. Ini bukan wakil tidak ni. Quran ni. Ambil daripada kita ni tengok Madinah ni. Dia ada dua besi. Hijau lagi. Ini hari. Mari kita tengok. Quran kata di warna-warni. Sini ayat dia masalah. Dia apa ni tanda wakaf. Lepas tu mula ayat dia bunyinya wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir amil salah. Berapa berhenti di wal yawmil akhir ni salah? Siapa beriwayat? Maka ini kita baca ni. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Boleh kita baca. Untuk dia apa begitu. Bagi kita nak ambil mana?
Habis mana tu ya? Walau sulit gitu. Kalau dia dekat dengan fi'il amar, aminu. Itulah situ aminu. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Nama itu bukan? Tak ada. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hal banyak baca. Kalau ni kerana dia percaya kok. Quran ni ada warna ayat boleh ya. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Itu salah. Bahawa salah sebab iman tu bukan istighfar, bukan taat. Bahasa Melayu ni ada dah benar-benar. Supo dengan bahasa Arab. Baik kita tanya boleh. Siapa-siapa makan dia, maka dia sedawah musuh. Tanya pun banyak. Itu guna kata siapa. Rupanya itu ayat penyata. Hang bahasa Arab supo itu. Ni man sini ni, siapa-siapa bukan siapa kau ada. Dia ada jawab dari mana? Laqad dhal. Dia perlu bisa pasti. Baru belajar ni betul. Dia kita baca salah betul. Salah. Tak boleh kerja mana kalau kata dia tak boleh. Ada jam 2 minimum yang ada goyaan. Terus dia goyak kan serta tu berhenti sebentar. Apa? Kita nak tahan. Memangnya pondok kita nak buat. Ya. Tak ada pengah lalu dah. Dia berhenti salah orang. Kita dah ni langgar lampu merah. Wah ada boleh. Memangnya langgar lampu merah. Sampai tak boleh kerja mana dah. Tiga tu. Yang mayu ni pun dah. Kita kena jujur lah. Kena tahu. Kalau kita buat salah-salah, kena baik tu baru berjaya. Ni kalau kita boleh baik, kita mengaku salah. Mayu minyak lah apa. Paling kurang dia kena kata apa ada. Order tu. Kita boleh ukur apabila orang tanda. Dia boleh gini. Ni tanda tu. Ni faqada wal yaumil akhir. Berarti selesa tu mana? Napah dia ada lagi. Memang dia ikhtiar situ. Bukan daruri. Batu sebenarnya jadi juri. Tapi dengar tu. Bukan daruri. Gini. Nampak tu yang segar. Mau itu. Dermu tu ini. Telefon pun air pun jumlah. Bukan dipinjam orang. Ini kita tetap berkesan ada ni. Nak duit mandi tamu siapa dia. Pakai telefon air pun jumlah. Percaya itu. Supaya dia lah berhenti selesa dia banyak daruri. Ada yang bila berhenti ni. Gini tu ada. Dia berhenti fakad. Lepas tu dia ambil dalla bala kalau kan. Inilah yang panggil wakaf ni. Wakaf hasan. Dia kena undur semula. Mana undur? Bapak tu jawab. Kalau dalla balalan ba'ida. Orang lain kena baca. Dasar ada sedia boleh baca. Kita tengok ni, Pak kita baca dia dengar. Ada tak? Jadi orang pakai ilmu dah berlakon, pakai kenal. Ni doa Nabi ada. Rabbana zalamna. Ada. Kita wakah ni, wakah tak kena tadi jadi gosok makna. Ni doa Nabi ada. Qala mereka berdua berdoa. Nabi ada yang sejauh. Ini ayat ni sahabat Nabi ada. Qala rabbana zalamna anfusana. Patut itulah tanda kan. Yang bilang. Yang bilang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Berarti salah. Bapa ni tak boleh mesti wa tarhamna. Kerana ada azab situ. Dan mana takdir? Wa illam taghfir lana wa illam tarhamna. Ada wa illa dua kali kan. Tapi dia buat
Cukup dengan wa tarhamna, kita dimulai dulu. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukan makna. Wa tarhamna di mana Allah Ta'ala beri rahmat pada kami. Nescaya kami jadi orang rugi masuk neraka. Dia lewat rahmat masuk surga. Nepala dia mana? Wa illa. Apa itu sebut yang sana kan? Kerana tak tahu susunnya makna. Terang kita bisa bebas. Banyak orang macam ngalu. Ya doa itu tambah tak boleh kan? Rabbana zalamna anfusana. Tuhan kami telah berzalim terhadap diri kami. Zalim. Kena mana? Kata ada yang mata baru putih. Kita zalim, kita ngaku kita zalim. Buat dosa ibadah, bukan dosa wani. Aku wani ngaku kepada Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah makna baru itu. Dan sekiranya engkau ya Allah tidak ampun dosa kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, ada wa illam tarhamna, tak ada ibu ya, illa. Maka tak boleh buatnya wa tarhamna gitu. Dia ada ta'alluq dengan wa tarhamna, dia ambil mula semisal. Pada dia wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunan. Situ paling kurang. Itulah jawab kepada lanakunan. Sungguh betul sungguh nescaya kami betul sungguh jadi orang rugi. Bapak, sekiranya Allah Ta'ala tidak beri rahmat kepada kami, wa illam tarhamna. Dia pun mana ni wa illam? Ya buat dah kerana memadai dengan sebut buah ni. Kita tidak mula riwah. Allah. Doa-doa ni dia boleh baca orang ni. Nepang maya tapi baca tidak belajar dalam asam bulu. Maka salah. Tak dapat lah tanya. Kalau nak baca Quran, tak dapat buat tikar. Ada ubuh ayat Quran, ada ubuh. Dia kata tak penuh ni. Mana kita tengok dia. Surah Yunus. Kita baca Quran ni tak ubuh lah. Baca doa ni, baca ayat Quran. Dan kita akan dapat dua pahala. Baca Quran dan baca doa. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mana ada da'wana? Ya bilang. Dan yang main bahasa betul-betul. Baca Quran ni salah ke? Ya, Quran pun ada. Kalau dia kata tu ahli surga, okey. Kita kena tahu benar. Maka dia jadi orang rugi tak dapat pahala. Senang boleh nak suruh jadi rugi. Ada baca semua ni. Baca tahu lah. Yang main roh gabung mana enggak bayar. Oh, payah kira. Baca semua dari Quran. Maka kita dapat dua pahala. Doa dan baca Quran. Senang kata dia payah dia peluk. Payah. Jadi wakaf kafir tak perlu. Apa ni? Dakwah fiha subhanakallah